Okey, Assalamualaikum Cik Khairul. Untuk yang poly tu dia ada jenis-jenis macam ni lah. Macam ni emboss. Jenis emboss ni clear. Nampak dia belakang dia kasar lah. Dia ada macam texture ni. Ni emboss. Okey, ni warna-warna yang ada lah. Untuk contoh emboss kan. Okey. Hijau ada. Grey ni ada. Biru. Okey. Lepas tu dia ada juga yang jenis solid lah. Yang macam cik tengah pakai ni jenis solid. Dia solid macam ni lah. Dia tak ada yang tak ada menggerutu kan. Dia memang warna pun sama je lah. Lebih kurang je. Cuma dia ada jenis macam tu lah. Ini contoh-contoh pilihan yang Encik Khairul boleh pilih lah nanti kan.